Okay, Assalamualaikum. So ini nak adjust headlamp XMAX V1 ni. So dalam ni, okay, ni saya dah buka lah tadi. So dia ada satu soket sensor ni. So bila kita tarik sensor tu kan, so kena buka lah. Okay, skru yang pegang dia ada 3 ni. 1, 2, 3. Dia yang ikat ni. So kita kena buka dulu lah kita punya tempat barang ni kan. Ni saya dah buka lah tadi. Okay, tu tempat barang. So ada 3 skru tu. Itu 1, bawah tu 2, tu 1, 3. So dia ikat dekat situ lah. 3 skru tu. Okay, so kita bawa keluar lah dia punya tempat barang. Kemudian sepanan 8, sepanan biasa. Okay, nampak tak? Oh tak. So dia terlindung. Pusingkan handle sikit. Okay, jadi nampak tak? Satu skru di tengah sana tu. Tu. Itulah skru untuk adjust turun naik dia punya headlamp. So untuk naik dia, kita pusing ikut arah jam lah, gunakan sepanan 8 tadi. Dan kalau nak turun, lawan jam. V1 ni rasanya dia simple sikit lah kalau bandingkan dengan mungkin V2 atau V3 tu. Tu saya tak pastilah. Okay, just sekadar perkongsian. Assalamualaikum.